kalau macam untuk yang scam call ataupun Macau scam kan, dia selalu guna dalam cara apa? Dan benda dia bukan ke dah lama ke benda ni? Saya buat demo sekarang tapi demo saya buat demo sikit mahal lah. Tak ada. Ini dah apa saya buat. Okey, nanti kamu tak apa, kamu bisikkan maklumat IC kepada saya, IC kamu kepada saya akan cuba cek adakah maklumat kamu dibocorkan ke tidak. Kerana kita nak nanti saya masuk ini tak boleh nampak. Okey. Janji portal yang saya masuk tu tak nampak online boleh. Okay, so apa yang biasa berlaku, orang selalu tanya, macam mana dia boleh ada maklumat saya kan? Macam mana dia boleh ada nama saya, full name saya, alamat saya, kadang-kadang kereta apa yang saya pakai, so macam mana dia ada kan semua kan? So beberapa perkara kita mesti faham. First of all, maklumat kita memang all over dah. Memang all over kan. I bagi contoh lah kan. Kadang-kadang kamu pergi nak visit, nak lepak dengan member kat kondo. Bila masuk kena bagi nombor IC, kena bagi nombor plate kereta, nombor telefon, alamat rumah semua dekat IC. Betul. Macam mana kamu tahu Pak Gad tu tak jual maklumat kamu? Tak tahu kan? Mana tahu. Kita cakap ada PDPA kan? PDPA, tapi PDPA tu hanya kalau kita boleh buktikan betul-betul dia yang bocorkan maklumat tu. Kalau tidak, apa yang berlaku hanya kerajaan yang akan saman company tu. Kan? Tapi bagus juga kerana kadang-kadang saman tu mahal juga. Tapi another thing you must understand, PDPA ini hanya untuk corporate saja, private entity. Okay. Government entity tidak ada PDPA. Okay. So contohnya lah, saya ada syarikat hari ni yang government link. Kalau data kamu bocor, tu bad lah. Tak boleh ambil tindakan pun. PDPA only for private, not for government. I see. Yeah. So kalau leak lah. Macam dulu diorang komplain kan, padu leak, mana boleh ambil tindakan? So it's only for private companies. Alamak. Kan? Okay. Sir, kalau kamu bisikkan nombor IC kamu. Jangan tengok. Okay, diorang tengah buat demo sekarang ni. Macam mana Macau scam terjadi. Kita tunggu. Okay, so sekarang I just nak check. Okay, simple. Kan? Okay. Boleh saya beritahu nama penuh kamu? Boleh je. Boleh. Okay. Muhammad Anwar Haziq bin Muhammad Kamal, betul? Okay, so nombor IC kamu dah bagi tadi. Dulu duduk Semenyih. Bandar Rincing. Okay, tak apa. Alamat penuh tu saya tak bagilah. Okay. So contohnya lah, macam tu je saya boleh dapat maklumat kamu. So sekarang saya dah dapat nombor rumah kamu. Right? Okay. Boleh saya beritahu jalan mana? Saya Palang 3A. Wish. Okay. Okay. So maklumat tu semua kita ada kan? Okay. Ini maklumat yang bocor. Let's see. Okay, yes. So dengan maklumat ni sekarang, kalau saya contohnya saya berpura-pura sebagai pegawai polis. Saya call, saya cakap, Cik Anwar ni, saya daripada balai ni ada kes yang ni, kes langgar lari ni. Kamu cakap mana ada? Cakap ini nombor plate kereta kamu ke? Kamu cakap ya. Ini nombor alamat rumah kamu ya. Ini nombor telefon kamu ya. Ini nombor IC kamu ya. Kamu pun percaya kan? Oh, ini betul-betul ni pegawai polis ni. So itu adalah first step. Dia nak kamu percaya dengan dia bahawa dia betul-betul adalah seseorang yang mempunyai kuasa lah, kuasa kan. Lepas tu dia akan, okay lah, tak apalah bro, saya cuba settle dengan you lah. Saya faham ni nanti kalau masuk penjara susah, kamu ada family semua. Tak apa. Apa yang kamu buat, kamu transfer lah sikit duit kepada saya. Tak apalah, kamu pun fikir ada kes macam mana kan. Okay lah, saya transfer sikit. Itu salah satulah teknik Macau scam. Dia ada macam-macam. Kadang-kadang dia berpura sebagai pegawai bank. Semua maklumat ada. Pegawai bank, kadang-kadang dia pegawai pos, macam-macam jenis lah. Contohnya dia panggil pos Malaysia. Dia akan cakap, saya jumpa ada package yang kamu, parcel yang kamu hantar, ada dadah dalam. Benar. Okay encik, ini saya akan transfer kepada pegawai polis. Lepas tu dia transfer kepada seorang lagi pegawai polis. Pegawai polis pun ni serius ni, dadah ni, mana boleh kita lepas macam ni. Kamu pun, saya janji saya tak buat, sumpah lah ni semua. Okay, tak apa, saya tolong settlekan. Kamu transfer duit sikit. And kadang-kadang duit yang transfer ni dia bukan sikit.
Yelah 20,000 10,000 beratus ribu pun ada kan. So dia bergantung kepada jenis scam. Itu satu. Love scam lagi satu. Mungkin saya jumpa kamu atas Tinder kat Omni ke apa kan. Lepas tu saya pakai AI hari ni kan, cakap oh ini saya. Lepas tu kamu minta gambar kamu. Lepas tu apa yang saya pakai AI, saya generate pula, oh saya boleh cakap macam ni semua. Kamu pun percaya. Kerana ada video yang saya cakap, Anwar ni, Izzat ni, saya cinta kamu. Ada video ni. AI lah tapi AI lah. Macam mana kita nak check AI tu tulen ke tak? Kita pun tak boleh nak check sekarang. So all these kind of things, inilah cara-cara dengan menggunakan data kamu yang dah leak untuk scam kamu.